Diulang serulang lain padulang ngamit di bangko. Diulang serulang lain menyempurna cacici cakap. Indak diulang kilim, indak ditekam jojak. Sebab ada itu. Dek dayo kurang upaya bona nak sampai. Hanya bahatul nak kini ya biadat kerelaan cepat dilisan. Semua kosuk aja kena ambil. Dan jadi kosuk kita sama-sama apa-apa dan ibu berwirid mencari ilahi anta maksudi huwa ridha matlubi. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah. Tidak ada yang kita puji hanya Allah. Tidak ada yang kita sanjung hanya Allah. Ada Nabi disanjung. Yang dipuji hanya Allah, disanjung hanya Nabi kepada Nabi. Mudah-mudahan kita nama ahli wirid kok hanya menyanjung, memuji Allah dan menyanjung Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, lah batik kurang ngaji. Awal-awal kaji innalillah wa inna ilaihi raji'un. Atau kullu nafsin dha'iqatul maut. Yuna. Itulah dibentangkan di Undang Cakup. Ibu, bapak, lay apa ada ibu-ibu rukun Islam? Pabuah rukun Islam bu? 5, 6 tak? Dia ada 6. 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, kelima, apa sangat? Apa kan? Apa? Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, Pak. Ya kan? Sehingga sejak dulu sampai kini kita mengucap 2 kalimat syahadat. Ibaratkan bijo nan wak tanam lah tumbuh lun. Olah lun Pak. Olah bu. Lah tumbuh lun. Enggak tahu masa tumbuh enggak tumbuhnya. Ibu bapak enggak tahu masa tumbuh enggak tumbuhnya. Nak tahu? Kalau nak tahu sansai bapak. Nyawak lah godang batang kayu kena mati san. Mati san. Lah godang nyawak kena mati. Kira-kira lah tumbuh bu. Onyang. Kalau ini tumbuh, nampak di perkataannya. Kalau ini tumbuh, tampak di perbuatannya. Kalau 2 kalimat tumbuh, nampak di pergaulannya. Kalau 2 kalimat syahadat tumbuh, nampak sumaraknya masjid, tampak ramainya masjid, tampak ramainya surau. Nyatanya, longang saja pun tak, sedih tak? Entah aku saja siku lah, di kepala bapak bagi sedoh. Ini tak? Kena tumbuh namun. Ikulah bahari yang saja 2 kali Jumat, bahari wiri antara masjid siku lah. Awak itu orang tolong silu. Wah, tu orang. Alah. Musuh dia hari Jumat dia atas ponus, dia bawah ponus. Tu dah nyantan aja deh. Mana? Mengatun beriman juga nama ni. Apa yang orang kebong ni? Mengatun beriman juga nama ni.
Tak mau menjadi tamu Allah. Bukan tamu Allah kok. Kau tak rugi apa-apa dah, Pak. Buntung godang, Pak. Nanti pijak di roda aja kok. Mendoakan bagi Allah, Pak. Kata Nabi, orang yang datang dari rumahnya poikan untuk ilmu sama dengan orang mati syahid, Pak. Pahala dia bagi Allah orang mati syahid, Pak. Mana orang? Kok kawan datang aja orang ni? Kalau pengurus maki-maki, pada maki-maki. Ulun mari Pak, termasuk ambo Pak. Ulun jole mantap 25 syahadat boleh. Kaji ko untuk ambo sonang Pak. Kalau lah mantap 25 syahadatnya, ulun dindu nyulah muni Pak. Ulun disuruh nyulah poin. Ulun ditoga nyulah bonti. Iyo lebih itu kita Pak. Lah Ibu. Ulun le. Ulun. Kuyolah mantap 25 syahadatnya Bu. Olah kira-kira mantap Bu. Olah lu. Olah dah. Selama dia hanur kan kena bayar dah. Kalau olah buat tes kini-kini. Bahan tesnya murah. Kalau orang sesuai kan mantan nasi ke sawah. Yo, kini ni indah le. Sonang ni andeh kini. Kalau dulu mantan nasi, menyambi-nyambi lagi. Anak bapangku betulnya lado diliang. Iya Bu. Akan iyo lah, iyo. Batanda ngok menyambi, maksudnya kan kodang nasi lo. Iyo. Menyambi. Apa angka sawah? Anak ketik bulaku nangis kerja. Sampai masak goreng, sampai gulai masak, dia masuk ke tidiang. Pinggan masuk ke tidiang. Gulai masuk ke tidiang. Goreng masuk ke tidiang. Nasi masuk ke tidiang. Baju jong. Ibu-ibu kan pandai nyujong. Tidak pacik-pacik ni kan? Anak berdukung cerik diam. Kau dah pacik-pacik ni kan? Ibu-ibu pandai nyujong. Jalan. Disapun orang. Kaman ini tu apa angka sawah situ tu. Badai boyko dah ada ninggal. Yo tak? Yo. Air hujan malam menyonyai. Agak menurun seketika sawah. Dia menyonyai malam tak licik kaki. Nikin. Gole-gole iko kini ha. Anak keluar siko. Kalau tak licik kaki ibu, nan ibu selamatkan nasi kah atau anak? Anak kan nasi? Tersegah. Anak keluar siko. Bu, ada keluar. Ada keluar apa? Ada keluar Bu. Kini dia yo. Nan keluar ana dosiko. Ana nado dosikonya pasti itu nan keluar. Kemudian itu dah menurut kena jang nak makan apa ni ha? Tapi gila anak. Poki anak ko kena kan dapat ada sawah. Rasul-rasul muni kita ni anak awaknya pak ni. Apaknya nak datang pau 25 syahadat ke dia? Nunggal 25 syahadat. Kalau nunggal 25 syahadat tangga.
barang tangga, barang tunggal kau nak tangga. Datang, adanya. Tak kelicik sekodang. Tu, tak serak nanti. Itu dah kau nak calik. Ngango tu yo. Tu banyak bukannya. Banyak bukannya. Anyang. Kau ngangonya. Kata gak ada kau eh. Kalau mak adang ni tong mak. Kau kata gak ada eh. Dan nyambi ni. Iyo betulnya apa bu? Iyo ni lah do iyo lah. Tapi kok lain 2 kali masa hendak tak tahu. Tu dia. Tak serak sekolah nak sakit awak dah sayang. Dan mencuri air mata kat saya kata, wah mu ingat dia nang yang. Dia ada apa betul bu? Dia ada bu? Banyaknya. Aku yang nak seorang apa dia nak? Awak nak ada buatnya kojo. So itu nyu dah pula macam mana jawab dah? Kalau mak inyo je hendak. Hendak. Dia nangis lah yang. Dia nyu sudah mata kau tu wah mu ingatnya. Dia nak konyang. Dia ada apa tu nak? Lain bu. Lain dah bu. Yona. Gaduh. Dah ada tu. Tapi kau 2 kali masa ada topik pahamnya? Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nanti setiap dari kullu nafsin zatul maut. Anak keluar kira-kira si gua. Sedangkan samanya tak sera. Nasi tak sera. Ompek je nyo. Apa lagi? Ra arwahnya kata sera. Anak keluar kira-kira. Apa kira-kira? Kalau tidak dibiasakan, kalau tidak ada latihan, tidak nama bisa dapat. Contoh kau, Zuzul lah ngaji, bahasa dunia kau lahun walaibun. Iya bu, 5 warna ni bu nak. 5 warna ni bu bahasa dunia kau lahun walaibun. Layak tu enggak? Bu, lain mana enggak? Dunia kau sempat sendiwara, lain mana enggak? Tapi kalau nenek mama ngecek, sepanjang pilihan datuk dan datang kalau kami ialah kata sebenarnya, seketik tidak menemukan dalam ia berlaku. Kalau Al-Quran ngecek disampaikan di boya, picu diorang. Kalau nenek mama ngecek, sepanjang perendatik matang perkami yolah kata sebenarnya, seketik yang bukan dalam ia berlaku. Tapi sungguh sematang pada itu. Al-Quran hadis Nabi berbicara. Engkau ya Allah benar. Tuhanku, Engkau ya Allah, Engkau yang menjadikan aku, Engkau ya Allah, Engkau yang mengatur aku. Aduh. Kalau Allah menyanyi, malah aku Allah diatur Allah. Tidak banyak cerita lagi. Habis cerita kamu. Tapi perkataan nenek mama, you boleh bersanjung tinggi-tinggi bombak pada apa dan ibu. Tapi perkataan Allah dan Rasulnya. Kok kita memonakan Al-Quran itu, memonakan hadis Nabi, tidak terbuat dia masaji, tidak terbuat dia suruh dapat. Tapi dunia lahun walaupun cakap kan, nyatanya tidak suruh dia. Dunia lahun walaupun disampaikan di guru, kita masih menerima acuh tak acuh. Itu ada orang aturan jam gadang di Bukit Tinggi. Dia punya pasal teh. Basimpang jalan ke kamu, dek canggih ilmu orang kini. Kalau teh dia mau, dek kumbang besok tu. Aku nak lawak bentuk.
Dek canggih ilmu orang kini. Kalau teh dan kemengo, dek kumbang bersuaju. Atunya lawan boleh betul. Dah ada apa anda bekerjanya. Banyak kita nak semen itu. Iya tak? Banyak karam. Kenapa? Belum membenarkan. Tasdikun biqalbi. Belum lagi Tuhan itu tasdik biqalbi, Pak. Dua kalimat syahadat itu belum tasdikun biqalbi. Hanya dimuncul. Kalau sekedar dimuncul, komah jadinya. Jadi, sedangkan mati itu ndak aku sakit mumbang kelapo jatuh jauh. Indak bisa sekolah padi tidak dibawa ke perahu. Indak bisa sekolah hati kehendak Allah juga berlaku. Ya kan? Mangkonyo kehendak Allah dan berlaku. Bila berlakunya entahlah banyaklah. Tapi awak tidak siap. Kini-kini ibu-ibu bapak-bapak lah siap mati dulu. Olah bu. Olah siap mati bu. Olah, tanda siapnya? Hah? Asyik kemana? Bu, lah siap mati dun. Olun. Olah lun. Cik ajonya bu bersiapkan mati itu. Ciknya, tidak banyak-banyak tu. Indak solat nan banyak do, indak paso nan banyak do, indak sedekah nan banyak. Cik ajonya cinta kepada Allah. Kalaulah cinta kepada Allah, setiap detiknya solat. Dawamun ubudiyah, zundabatin dan dawam biqalbi ma Allah. Setiap detik. Kalau cinta, iyo lebih tu. Lah cinta kepada Allah bu. Olah, lah kenal. Allah Rasul jadinya. Olun. Allah segodang itu tidak masuk ke bakar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lah godang Tuhan tidak nampak. Bah matu sonang ni. Bah matu sonang ni Pak. Dah nampak dia. Dek mangko ndak tampak itulah mangko tidak bersyahadat Pak. Mangko ndak topik syahadatnya. Bajale-jalean itu tampak itu. Baru tampak diri. Tampak Allah, tampak Muhammad. Baru mensaksikan. Untuk manapa itu bagu-bagu. Dan YouTube tu berubah. Hawa adon wiri di jalan Pak. Tak boleh orang datang. Dan kalau dia beri ikut situ, tuang piang dunia. Doh. Jangan kawan tolong kemenakan yang mana ada cinta. Iya, kayak jangan yo ne. Jangan kawan tolong kemenakan. Awak pemudinya dah datang. Aku tu patih tu Pak. Gantang di body hanya kau cupak di kotor orang peliang tu. Dunia habis kiamat di bolong simpang apa bayang. Tapi tidak ada Pak. Awak dah cukup sudah. Tak ada. Nan kita kau kena cukup sudah. Enggak Pak. Nafsi. Ya. Untuk menafikan syahadat dan topik itu disaksikan Pak. Nabi Muhammad mengomongkan 2 kalimat syahadat 30 tahun. Wah namanya, orang sembahyang boleh, orang zakat boleh, dan puasa boleh. Baru 2 kalimat syahadat mantap Pak. Ku tantangannya.
masuk Islam orang tangkuk ni berjaya. Masuk agama Muhammad yuk kembali kamu bawa balik. Angka dibawai pangkat wali umas macam tidak sih. Angka dibunuh selak nyawa tantangannya Pak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Baru 2 kalimat syahadat 30 tahun lah banyak cobaan rintangan baru Muhammad pindah ke Madinah. Anak kita lah berapa tahun kita mempelajari 2 kalimat syahadat. Ibu tahu nak akidah iman 50? Tahu nak? Tahu? Bu? Tahu nak? Oi, tahu nak dengan akidah 20? Indah lain. Lah tahu nak? Tahu bu? Oi, jamaah. Oh jamaah, lai tahu dengan akidah 50? Apa tahu dah Pak? Tahu? Hamparkan yang kiri, genggamkan yang kanan kecuali telunjuk. Yang digenggam kau akidah iman yang 50 bermuara kepada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu ngomong dah jangan ngomong aja. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang harus bagi Allah, 4 yang wajib bagi Muhammad, 4 yang mustahil bagi Muhammad, 1 yang harus, 9 ditambah 4, 1 jumlahnya 50. Iya tak? Lepas tu tak? Tak. Dapat dah lo. Baka mantapnya bapak-bapak itu. Lalu di syahadat itu. Kalau mantap 2 kalimat syahadatnya, ini pasali Pak. Apa itu pasali? Tetap berhubungan batiniah dengan Allah. Katih ke bawah, turun naik nafas, pasali je Allah. Indak nanti agak rukuk sujud tu doh. Pasali. Kalaulah begitu, salat tanha anil fahsya'i wal munkar, terhindar daripada pekerjaan keji dan munkar. Kenapa? Dia pasali, Pak. Merasa melihat dengan pasirnya, merasa berkata dengan kalamnya, bergerak dengan kodratnya. Rasa tidak berjalan di bumi Rasulnya, Pak. Kalau kita sudah mantap 2 kalimat syahadatnya, pasali. Ya Allah, tegak duduk lolok di Allah untuk menepik itu memantapkan itu berlatih Pak. Untuk berlatih payah kejunya Pak. Dia menghilangkan meninggalkan lahun walai pun jago. Meninggalkan lahun walai pun kau apa tinggal nak ya. Tu nang ketinggalan apa-apa dan ibu. Kalau sudah pasali dia akan berpuasa. Dah Ramadan doh, dah pas Ramadan doh, imsak. Dia akan menahan, berperang. Setiap detik, setiap saat dia akan berperang, berjihad menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa orang tak bu? Kalau tidak kokoh 2 kalimat syahadatnya, kita akan hancur Pak. Kita akan gugur sebelum bertempur Pak. Kita gugur sebelum bertempur Pak. Kok gugur bertempur apa? Kok gugur sebelum bertempur? Oleh sebab itu Pak, supaya jangan kita dicokong di hawa nafsu dunia sadaqah. Pasuli ya Allah. Terpaut dengan Allah. Mencintai, tidak ada yang ku cintai hanya Allah. Tidak ada yang ku rindui kecuali Allah. Tidak ada yang ku kasih kecuali Allah. Terserah bagi Allah. Kita koi mati itu Pak. Lawak colik, lawak setiap kampung, setiap ngori,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah guna skill. Tapi tidak ada menjadi pengertian di ketua apa-apa. Tidak ada pengertian sekretar indah. Bahkan golak-golak ada yang mahu mati. Cerita ingat apa yang mahu mati tu. Coliklah diri kita masing-masing. Sebentar lagi awak terikul ya. Dipaluk jo kain yang hijau. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang menyampaikan, bapak-bapak dan saudara-saudara, bapak kita ini akan pergi istirahat tempat saat yang terakhir. Tak serahat tak kira dulu. Nanda. Tempatnya sangat-sangat teliti. Tanya mungkar nakir, Pak. Tidak tempat serahat tu dulu. Jangan. Tapi kalau selesai situ, ya serahat itu. Baik tidak? Setiap detik, setiap saat kita dikap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada. Kan ini yang bu. Terjamin tak kita hidup bersih pagi? Tidak kan? Tidak jamin dong. Siap? Siapnya mencintai Allah. Kalau sepenuh mencintai Allah, mari kita sama-sama mencari cara kita mencintai Allah. Cara mencintai Muhammad itu dia bagi cara-cara kepada kita yang hadir-hadir ke bapak-bapak dan ibu. Tugas guru-guru kan itu mabikan cara. Tidak boleh cinta, mabikan cara. Cara kita mencintai Allah, cara kita mencintai Muhammad. InsyaAllah bapak-bapak dan ibu, kalau dibimbing kita oleh guru, InsyaAllah sampai kepada itu. Tapi kalau sudah ngaji, sudah ada nyalang ni. Ibu, kau nak ngopi-ngopi dengan kunik ke dia? Menjalang guru ku ya buat penting kalau ambo penting. Ambo guru ambo ten masuk kon berjali batu labi. Kadang-kadang kita tuan mau beliau aja. Beliau lagi, betul bau beliau. Tak kolok beliau itu. Mimi, buat pulang lemi nyawa ke bini. Sudah ngaji lah nyawa. Kan tak ngaji beliau nah, bertemu. Habis itu 2 malam sudah tu bertemu dalam mimpi. Pesuruh dia beliau. Besok pagi tu ya, kamu nak kaji tu malamnya. Tu nak kaji yang. Tapi sebagian sudah nyusulu nak ampiang. Datang ni, kalau sampai kaji dah baca. Mungkin lah tak sampai tu dah timbul-timbulnya dah. Dah timbul-timbul ni. Ya mana tu nak takut suruh aku kau payah le nak itu. Datang ni. Siapa ni dah awak? Kaya santai. Santai dah bang. Tapi biarlah pun tak apa-apa. Dan kita kan untuk nyampai je. Iya. Ninyo senyum lain dah. Jadi apa-apa terlebih terkurang minta maaf. Kau banyak banyak sakit sebentar aku pagi je kau lihat doktor bu. Malam dah lolo dah. Habis tu je malam dah tanggung besar badan ni. Asal orang badan. Atau pagi dah kau sudah sembuh berangkat. Tu kita buat disuntik dulu je. Sekocik. Tapi kalau sakit jasmani tu tahu nak tu. Tapi kalau sakit rohani, tak tahu tu. Ambo, ayat petang mas mari, oi kau masak Ibnu Sina, kau matu aku lah kau lam lah bu. Kau dah nampak kau mandi bu tu kan kita kan suruh. Oi lo ke Ibnu Sina tu. Awak tiba lagi jam sudah mengasah bu. Betul mu kawan situ. Bila ke kau nantinya? Aku seboleh ke kau lepak? Ayolah aku semana mana? Yo. Yo bona nanti doktor itu. Tapi
Jangankan kita kau, jangankan ke menanti guru, menyalang guru lidah. Tu kalau sikit jangan ni ya. Awak dulu puluh dah gugang kau. Pada dulu bapak. Entahlah tembok awak ni. Lawak sikit. Apa hari Jumat besok prasi ni kau. Tanggal apa boleh ni kau. Akan dikubak kuat. Tanggal apa boleh. Anak mencolik juga betul. Kan itu dia dah mencolik je berkubak. Kalau kubak kau tak boleh sebab. Kubak lah tu betul. Patuh kerator. Tapi kau guru. Banyak nak tak patuh pak. Betulnya mana nak. Itulah. Jadi apa-apa kok ada tersinggung apa-apa. Tak mengajar sengaja ninggong. Anda singgung tu tandanya duduk di pintu. Ibu ya. Kalau duduk di pintu tersinggung. Tapi tu duduk di orang lalu tersinggung ya. Nah, jadi mempunyai minta maaf pun. Tak tahu untung nak apa. Antara pukul malam, antara besok pagi. Kau dah habis ajaran ni kan? Ya, habis ajaran ni. Jadi awak siap-siap tawabu. Cintai Allah tu. Jangan berganggang ke Allah. Sefadi jemaah. Ya, setapak jemaah Allah tu. Tetap ke Allah. Duduk ke Allah. InsyaAllah. Diimbau ke Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk nyambungnya. Kita serahkan kepada Marison. Ini hari baru setengah. Seboleh 20. Nah, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.